Cikgu sekolah cakap dosa belah katak nak belajar sebab dikira menyaksi binatang, betul ke? Dan dosa ke kalau belah katak? Semua khalifah Umayyah zalim kecuali khalifah Umar bin Aziz. Apakah pandangan? Adakah ia benar? Katak ni dia bukan masalah belah, tapi masalah hadis melarang membunuh katak. Dia pedang. Hadis melarang kita bunuh katak. Sama ada belah buat dalam makmal atau katak saja-saja atau senilai nanyik gigit, haram, tak boleh. Dia masuk hayawanul muhtaram, hayawan yang haram bunuh. Sebab tu diharamkan makan katak. Haram bunuh. Jadi telah ditanya masalah ini oleh orang-orang yang zaman moden ni, dan telah dijawab oleh ramai ulama masalah pembedahan binatang dalam makmal untuk mengkaji penyakit-penyakit manusia. Hukumnya dimaaf jika tujuan mudaratnya itu kecil, iaitu membunuh seekor binatang, dan manfaatnya besar untuk maslahat orang ramai. Katakan penyakit, virus dan sebagainya. Maka dia ambil tikus, dia pembelah untuk kaji lagu mana cara nak buat obat dan sebagainya. Ada ulama yang membenarkannya. Boleh. Cuma tak boleh maknanya binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Di antara yang tak boleh bunuh, katak. Jadi hendaklah kita dulukan binatang yang sunat bunuh, seperti binatang perosak. Contoh tikus jenis perosak. Boleh.